Hah? Dah boleh merukut di poli? Tapi dah sampai? Inilah taktik skamer e-dagang. Scam ini sering berlaku terutamanya semasa musim perayaan. Mulanya, skamer akan tarik perhatian anda dengan tawaran yang menarik di media sosial. Selepas anda hubungi mereka, skamer akan mendesak anda untuk membuat pembayaran dengan segera kerana tawaran tersebut adalah terhad. Bila anda tanya tentang status penghantaran, skamer pun mulalah bagi pelbagai alasan. Kononnya, barang masih diproses. Tunggu punya tunggu. Bila dihubungi, rupanya penjara hilang. Barang tak disampai, malah nombor anda pun disekat. Jadi, lakukan perkara ini untuk mengelak daripada menjadi mangsa skam e-dagang. Jangan terpedaya dengan tawaran yang hanya indah khabar dari rupa. Jangan tergesa-gesa apabila menjual atau membeli barang. Gunakan portal SemakMU PDRM untuk menyemak nombor akaun bank penjual. Jika terkena, hubungi talian khas bank anda atau NSRC di 997 dengan segera serta lakukan laporan polis. Ingat, jangan kena skam!